Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni macam mana cara dia untuk kita membayar bil Kowe menggunakan e-wallet ataupun menggunakan online banking. Let's go. So pertama sekali korang buka dulu website Kowe. Korang search je kowe.com.my. kowe.com.my. Okay, this one. Kemudian tekan enter dan dia akan buka website yang inilah. Kemudian korang pergi ke bahagian atas ni yang ada gambar orang, korang klik sini. Bagi yang first time login, kalau korang tak pernah ada lagi account Kowe, korang boleh register dulu. Okey, kemudian kalau dah register, korang boleh login macam biasa. Kemudian dekat bahagian sini, korang boleh pergi dekat bahagian amount due, tekan view. Dan dia akan tunjuk produk korang yang masih ada outstanding lah. Macam saya ada 2 produk kecil dengan produk Storm. So total yang saya akan bayar 135. So dekat bahagian sini korang kalau tak double tick, korang tick dulu sini. Okey, tick. Kemudian tekan pay now. Kemudian dekat bahagian sini korang tekan select. Kemudian dekat bahagian sini tekan pay now. Okey, dia ada bagi 3 option kat sini, sama ada korang nak gunakan credit card, debit card, online banking ataupun e-wallet. So macam hari ni saya nak menggunakan e-wallet guys. Okey, tekan e-wallet dan select lah korang nak guna duit now, GrabPay, MAE, ShopeePay, TouchNgo, Boost. So macam saya akan gunakan Boost kali ni. So saya klik Boost. Tunggu sekejap sampai dia keluar QR code. Tapi korang kena make sure dulu lah korang punya account Boost ataupun account e-wallet korang ada duit. Okay. Okay, kemudian dekat bahagian sini korang tekan proceed dan dia akan keluar QR macam ni lah. So QR ni korang jangan scan pula. Ni dia lain lah. So kalau account korang lain, dia akan keluar QR yang lain. So macam ni dia terus keluar macam ni. So korang buka je apps korang, apps e-wallet korang. Macam ni kan. Terus scan dan terus tekan pay now untuk bayar. Lepas dah bayar, dia akan automatic keluar paparan macam ini, payment successful dan return to partner page. Dan thank you success, your transaction is successful. So itu saja guys, cara untuk membayar Kowe menggunakan e-wallet. Sama ada korang nak guna TouchNgo ataupun Boost atau apa-apa e-wallet lah. Okay, itu saja. Assalamualaikum, jumpa pada next video.